Kalau pakai cleanser salicylic acid, lepas tu pakai mask retinol, boleh ke? Dari segi formulasi produk ataupun kombinasi ingredient, tak digalakkan sebab dia boleh mencetuskan iritasi lagi. Ataupun dia boleh mencetuskan kekeringan yang teruk pada kulit awak. Sebab awak pakai salicylic acid cleanser, awak mesti akan rasa kulit awak kering sikit. Ataupun kalau awak tak rasa pun, tak boleh nak experience kulit kering. Itu bermaksud awak tak pernah experience kulit yang okey lepas cuci muka. Lepas tu, kulit awak dah kering sikit, then awak pakai mask retinol. Awak pakai retinol mask tu, dan awak remove mask tu, secayat serum dekat mask tu awak tak remove kan. So dia umpama macam lepas awak pakai cleanser salicylic acid, awak pakai retinol. Pakai cleanser salicylic acid, dia ada potensi keringkan kulit. Dari sini kita kena ada ilmu, menguasai ilmu dari segi sifat ingredient tu berfungsi. Lepas tu retinol ni dia ada side effect keringkan kulit. So bila kering, gabung dengan kering, dia akan mengganggu terus keseimbangan. Asalnya keseimbangan macam ni. Ni minyak, ni air. Okay, dah balance dah. So, buang sikit dekat salicylic acid tu. So, tambah pula retinol, buang lagi. So, dia jadi sengit. Menyebabkan bila ada benda yang tak kena yang awak buat, then dia senang cetuskan breakout. Ataupun bukan tunggu ada benda tak kena, masa tu juga dia boleh cetuskan breakout. Apa benda yang awak boleh buat adalah alternatif lain. Awak maybe lain-lainkan rutin. Adjust bagi rutin tu lain. Hari yang awak pakai cleanser salicylic acid, jangan pakai retinol sheet mask tu. Hari yang awak nak pakai retinol sheet mask, pastikan jangan pakai cleanser salicylic acid.